Sebenarnya soalan tu saya pun pelik, tetapi berdasarkan pengalaman saya lah, peruntukan telah diturunkan lama dah, dan mereka pun kata ada bahagian part-part daripada jalan itu yang telah diperbaiki. You all boleh tengok daripada video tu sendiri, memang ada the cut and patch balik, ada bentuk potongan-potongan baru. So nak kata diorang menipu tu, takkan ada potongan baru. Betul lah tu. Tapi bukan semua. Tapi yang potongan yang baru tu pun rosak juga lah anak. Betul, dalam video kau nampak potongan tu memang baru tapi rosak balik. Sebab apa? Malaysia ni dia tak cek punca. Dapat jok jalan berlubang, palam. Dapat jok berlubang, palam. Dia tak tengok kenapa jalan tu berlubang. Sebenarnya kalau kita pergi dekat Greek, dan saya dah turun kat situ, dekat situ banyak isu air bukit. Banyak air bukit. Kawasan berbukit, air bukit. Sebab itulah setiap kali kau palam, dia pecah balik. Lain kali palam pakai otak. Bukan otak kau kena palam. Assalamualaikum. So kembali lagi kita dalam podcast Sembang dalam Bengkel, yang memang kita bersuasanakan bengkel. So hari ni kita ada tetamu istimewa yang tak perlu saya nak intro panjang. Kalau sebut pasal tanpa jalan berlubang, melawan. Budak intern kau tak kenal aku? Mana tu? Ada seorang intern tak kenal aku? Ini budak sunat laser bang. Faham. Jadi kalau sebut pasal jalan berlubang, lawan sistem, siapa tak kenal Lando Zawawi? So terima kasih kepada Lando Zawawi hari ini. Terima kasih mensudikan menghadirkan diri. Rosak bahasa Melayu aku. Terima kasih lah sudi menjemput saya. So hari ini kita akan berbicara dan fokus kepada isu. Kalau tengok Abang Lando ataupun Cip Lando, pasti semua dah boleh teka. Kita akan lebih fokus dalam keselamatan jalan raya. Ada juga yang tengok podcast ni sampai terjegil-jegil punya urat leh. Ada yang tengah tengok tu. Kenapa? Seram. Geram. Apa benda dia nak cakap kan? Standby. So sebelum kita mulakan, mungkin kita boleh tanya Cip Lando dulu. Tadi dah berapa banyak podcast datang, dah panggil sebenarnya? Untuk tengah panas kan, pasal tragedi UPSI tu. Total untuk kes tu saja dalam 5. Kira laku keras lah ni bang? Laku keras lah. Asyuk lah. Tak ada. Dia kalau macam kurang ni kaya-kaya aku charge lah. Tapi kalau Kaya. Jangan percaya. Tapi kalau setakat macam TV, UKM ada jemput saya juga. Macam universiti tu saya memang tak charge lah. Itu memang untuk student Okey, tak apa, kita tukar bisnes kita kepada pusat pengajian. Ada lah, muka kau macam anak yatim kan? Memang anak yatim. Memang anak yatim. Berapa nak belanja ni? Lagi aku belanja kau. Boleh. InsyaAllah. Bagus Kita belanja anak yatim, bagus. Kalau definisi anak yatim ni sebenarnya dia ada limit umur dia. Ya ke? Belum memayis. Selepas tu dah tak boleh lah. Kan? Boleh kali lah. Umur dah 30, umur 40. Tak boleh lah. Boleh dikategorikan anak yatim ke? Sepatutnya masih kategori lagi, tapi tak layak bagi special treatment tu, tak layak lah. Okey, tanpa membuang masa lagi, mungkin kita boleh pergi ke topik sebenar kita. Kita mulakan dengan topik yang utama kita, iaitu keselamatan jalan raya. So memang viral beberapa minggu lepas mengenai sebuah bas yang terlibat dengan kemalangan yang melibatkan pelajar UPSI. So jarang sebenarnya kemalangan yang melibatkan dengan pelajar, ataupun lebih tepat lagi kita kata aset negara lah. Kan? So apa mula-mula yang terlintas dalam fikiran Lando bila tengok insiden ni berlaku? Memang banyak yang saya nak perkatakan tentang kejadian tragedi, kita panggil tragedi yang melibatkan student UPSI ni. Tetapi disebabkan oleh arahan pihak-pihak yang tertentu yang tidak boleh komen lebih-lebih, kan, selagi siasatan masih berjalan. Dan saya sebagai rakyat Malaysia, warga negara Malaysia yang baik, saya pun dah refer pada peguam saya untuk menjawab soalan-soalan sebegini. Jadi pada saya, biarkan siasatan diteruskan sehingga akhir baru kita dapat tahu siapa yang salah, dan baru situ kita buat conclusion lah.
Cumanya siasatan awal telah didapati di mana pihak Puspakom mengatakan mereka telah buat kajian siasatan awal mendapati bahawa tiada masalah pada kenderaan tersebut, kan? Okay. Jadi berdasarkan itu dia akan jatuh kepada dua lah, sebab bukan kenderaan rosak. Jadi dia akan jatuh kepada pemandu ataupun struktur jalan. Struktur jalan? Itu dia akan jatuh pada itu lah, sebab kenderaan dah tak rosak, kan? Cuma saya harap next time untuk kejadian tragedi sebesar ni, kan, melibatkan ramai mangsa, terutama yang dikatakan berada aset negara, kan. Ya, 15 orang. 15 orang tu, harap siasatan selepas ini lebih telus lah dan lebih berintegriti lah. Kenapa saya cakap macam tu? Siapa yang buat siasat bas selamat? Puspakom. Pada bulan 6 siapa yang cakap bas tu selamat? Puspakom. Kalau macam tu, lepas ni nak cek bahagian struktur jalan, siapa yang nak cek struktur jalan? JKR. Mak Maslan dah cakap jalan tu selamat. Apa kata lepas ni siasatan terhadap pemandu pula, siasat interview pemandu tu, biar pemandu tu yang jawab sendiri. Bukan polis. Tak logik. Betul, tak logik. Biarlah ambil jabatan yang berbeza atau badan-badan yang tidak ada kaitan dengan kerajaan. Sebab apa? Bukan saya nak menuduh, bukan. Tetapi mesti ada elemen selamatkan jubuk, selamatkan pungkuk aku. Betul tak? Kalau Puspakom kata bulan 6 dia lepaskan, kemudian tak selamat, siapa yang kena? Dia juga kena. Macam begitu juga dengan JKR. Kalau Ahmad Maslan awal-awal lagi dah cakap jalan dekat situ selamat, macam mana kita nak harap JKR supaya cek struktur jalan? So dekat sini saya faham soal integriti. Integriti lah, ada ketulusan. Bukan saya kata mereka tidak ada integriti, bukan. Saya tak cakap macam tu. Cuma kan lebih baik kan untuk siasatan telus, kan, tanpa melibatkan kredibiliti jabatan itu terpalit dan sebagainya. Ambil badan-badan lain untuk buat siasatan, betul tak? Itu pada pendapat saya lah. Tetapi secara keseluruhannya, amnya, kalau ditanya saya kenapa benda itu berlaku, saya hanya boleh cakap sifat tamak. Macam mana tamak tu berlaku? Sebab kena ingat tamak ni, sikap tamak ni, dia akan mewajarkan tindakan-tindakan salah dan juga dia akan mengambil hak orang lain dan dia akan menzalimi orang lain. Itu yang berlaku sekarang ni. Sebenarnya sifat tamak tu. Nombor satu, sifat tamak kalau ada pada pemandu. Saya tak cakap pemandu bas kejadian, tapi sifat tamak pemandu ni wujud. Tamak apa? Tamak masa. Dia nak cepat sampai, dia nak buat trip nombor 2. Dia nak ambil extra payment, ada job lain selepas tu. Tu tamak pada pemandu. Kedua, tamak oleh syarikat pengendali itu sendiri. Tak selenggara, kan? Ni saya bukan cakap tentang kes tu, ni saya cakap general. Tamak, dia tak boleh buat job tapi dia pajakkan permit pengendalian pada orang lain. Tamak lah tu. Tak boleh buat kerja, jangan kerja. Buat job lain, buat job dengan pisang ke benda, kan? Yang kau pajakkan permit tu pada orang lain yang mungkin tak ada credibility, kan? Itu tamak pada pengendali itu sendiri. Dan kemudian tamak kepada orang yang pegang peruntukan, kan? Jalan Gerik tu bukannya baru rosak, kan? Ada penambahan. Sebelum tu ada peruntukan dia, kemudian penambahannya, tapi kita tak nampak pun hasilnya, kan? Road line dekat situ pun tak ada. Ada yang cakap road mark glow in the dark ataupun glow in the dark. Tapi saya panggil blow in the dark . Dia bahasa Melayu dia menyala dalam gelap. Tak ada pun. Tak menyala pun. Tak ada dekat situ juga, tak ada pun. Itulah pasal, kan. Jadi sebenarnya kan, yang betul-betul tak tamak dalam kejadian ni JKR je lah. JKR tak tamak. Dia ada konsep faraid. Peruntukan untuk cat jalan, untuk konsesi, untuk Menkon, untuk Subkon 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Tak tamak lah, itu je lah yang bagus. JKR bagus lah, tak tamak. Dia bagi ramai lah. Dia bagi ramai. Dapat tak tu? Dapat Dapat, bagus. So mungkin tu bahasa yang lembut lah. Yeah. Kan? So tak apa, faraid tu kita slow down sikit, nanti ramai yang marah kat kita. Jadi kita pun nak tengok juga, kita nak postmortem juga. Kalau kita tengok dekat overseas, kalau ikut saya buat study atau research, dekat overseas kenderaan-kenderaan berat ni dah dilengkapi dengan speed limiter. So itu adalah undang-undang yang wajib mereka patuhi. Dekat sini tak ada, kan?
Kalau di baru nak buat. Oh, Sunny Express ada. Oh, ada share ke sebut Sunny Express tu? Tak ada. Pernah naik. Pernah naik. Okey, kalau kita recap juga, dekat Malaysia pun dah ada ura-ura ataupun Semua. kalau tak silap saya Semua dia ada. dah mulakan inisiatif tu untuk adakan speed limiter dalam kenderaan-kenderaan awam yang berat ni, kenderaan-kenderaan berat yang bawa barang. Ya, terutama yang bawa penumpang lah. Betul. Untuk benda ni bertujuan untuk kawal kelajuan. Tapi kenapa bas ni yang kalau kita tengok viral ataupun leak video-video yang daripada dashcam yang menunjukkan kelajuan yang tinggi masa tu. So kenapa dia tak pasang? Pada pendapat Cik Lando lah. Okey, sebab saya juga adalah pengguna laluan lebuh raya jalan Timur Barat kan, Green tu, selalu ikut situ. Dia sebenarnya kalau nak salahkan 100% kepada pemandu, terutama bas, terutama yang bos dia tak selenggara dengan baik kenderaan dia tu. Yang kelajuan tu mungkin disebabkan oleh dia tak boleh brake atau brake failure lah. Sebab tu dia sebagaimana yang diberi alasan oleh pemandu tu kan. So kemungkinan sebab itu, sebab tu dia laju, sebab dia tak boleh brake. Tetapi ada juga di antara pengguna jalan raya yang memang ambil peluang kat situ kan, yang main drift pun ada, yang lap pun ada kan. Jadi bergantung, tapi macam saya cakap, ni tunggu siasatan lah kan. Dan yang saya peliknya kat sini, benda ni baru nak dikuatkuasakan pada semua kenderaan. Sebelum ni ada kenderaan yang start daripada berapa? 2015. Saya tak pasti tentang tu, tapi belum pada semua kenderaan. Mungkin selepas ni saya dengar Anthony Loke kata semua kenderaan akan, which is bagus lah. Bagus. Cuma saya heran kenapa dulu ada dipanggil fungsi black box pada kenderaan, sekarang dah tak ada. Oh, macam yang dalam pesawat tu. Macam pesawat kan. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang dia harap GPS lah. Memang ada info, tetapi pada saya tak lengkap selengkap black box yang macam pernah dibuat dulu. Dan kemudian fungsi beza apart dengan SPAT. Itu pun dah dulu SPAT better, sekarang ni apart kurang pada saya kurang. Sebab apart di bawah Kementerian Pengangkutan, bawah kementerian, apa-apa dalam bawah kementerian ni pada saya susah nak percaya, minta maaf lah. Sebab dalam tu ada lantingan politik, benda-benda kira besar macam ni nanti hilang lah kan. So minta maaf, saya kurang percaya sikit, itu pendapat saya. Pendapat awak mungkin lain. Saya lebih percaya kepada SPAT, sebab SPAT ni di Suruhanjaya, di mana dia berdiri atas kaki sendiri, di mana peruntukan orang sendiri, dan kekuatan mereka dari segi penguatkuasaan sangat lebih baik. Sebab anggota SPAT dia bukan macam anggota APAT, dia ex tentera kan, memang APMM Marine, diorang memang zaman-zaman SPAT ada kuasa dulu. Tonto ulat tiket memang tak kan, nampak tangkap memang fizikal kan, memang kena. Lama dah tak dengar Tonto. Itu memang kena kan, dia bagi fizikal terus. Memang pada saya setengah-setengah kes, terutama yang merisikokan lebih banyak pengguna yang tak bersalah, bagus buat tindakan tegas macam tu, biar konsep gerah atau menakut-nakutkan mereka yang ada cubaan untuk membuat salah ni atau potensi untuk berbuat salah ni takut. Kemudian dulu SPAT pun selalu keluarkan kenyataan kan, hampir setiap minggu, ini operasi sini, ini operasi ni, ini menyamar menjadi penumpang. Sekarang pun ada, JPJ ada buat menyamar, terutama musim perayaan, tetapi tak sekerap dulu. Masa zaman SPAT dulu, kerap menyamar. Duduk dalam bas. Dalam bas tu selalu, bukan sekarang ni ada juga, tetapi tak sekerap dululah. Jadi saya lebih suka dengan konsep SPAT. Dan salah laku yang dilaporkan terhadap SPAT pun hanya yang sepanjang pengetahuan saya lah, hanya satu saja. Itu pun JPJ punya orang punya kes juga kan. Tapi sekarang ni kita tak tahu macam mana cerita dia. Pada saya sekarang ni nak kata iyalah, sebab anggota JPJ pun terlibat sama kan. Nak harap JPJ buat semua kerja pun pada saya tak logik. Betul. Tak logik. JPJ jugalah nak cakap merempit, JPJ jugalah nak cek tayar celup haram dengan KPDNKK. Lepas tu JPJ jugalah yang nak buat lesen kan. Macam tak logik kan. Kalau kau pergi JPJ Kuala Selangor, kau tengok tempat parking diorang pun macam haram jadah. Hapui aku ludah kan. Parking lot dekat JPJ Kuala Selangor bro. Tengok realitinya. Dengan bajet yang terhad, dengan anggota je mungkin tidak segarang macam SPAT kan. Saya harap SPAT dihidupkan kembali lah. Itu harapan saya lah. So kita tengok pula lah, tadi kita tengok daripada, tadi saya tanya dari sudut pemandu, mungkin habit pemandu ataupun cara
memandu. Tapi kita tengok pula dari sudut fasilitis ataupun keadaan jalan yang digerik tu. Berlubang, tak ada road marking. Aduan dah banyak dah buat kan? Daripada dulu. Tu yang saya menguap tu. So, itu adakah ini boleh jadi punca utama juga? Saya tak boleh kata dalam kes ni sebagai punca. Macam saya cakap, kita tunggu siasatan. Tetapi sebagai penyumbang, confirm. Sebagai penyumbang kepada kejadian ini, confirm. Sebab apa? Sebab semua orang tahu, terutama macam brother-brother sendiri, dalam bahagian otomotif, di bengkel dan sebagainya. Mungkin brother sendiri bersetuju kalau saya cakap jalan tak rata, jalan berlubang ni nombor satu, confirm dia rosak suspension. Betul. Kemudian engine, gearbox boleh rosak. Betul. Kemudian brake lagi. Brake lining mungkin rosak dan sebagainya. Dia terentak kan. Wiring lagi. Jadi banyak sebenarnya unsur-unsur kerusakan jalan raya ni memang confirm menjadi antara penyumbang. Tapi saya tak boleh kata dia utama. Sebab Puspakom kata dah okey, kemudian Ahmad Maslin kata jalan pun okey. So aku nak cakap apa lagi? Tahu. Sebab sebelum ni pun ada kes yang Puspakom punya isu. Bas sekolah yang lantai roboh. Yang tu sampai sekarang ni tak tahu lah macam mana dia punya tu siasatan dia. Tu mati. Mati. Kes budak sekolah jatuh ke jalan raya akibat daripada lantai dah reput. Takkan dalam tempoh 6 bulan reput. Kan? Itu yang kita harapkan pihak lain lah yang buat siasatan. Itulah harapan kami lah. Memang sebenarnya saya sendiri pun secara personal bila melibatkan pelajar sekolah, bila melibatkan pelajar universiti, kita rasa benda ni memang tak patutlah berlaku. Dan benda ni bukan kata pelajar sekolah saja, kepada orang awam. Jadi apa kalau kita tengok tindakan yang dibuat selepas tu, contoh apa yang kita baca lah daripada artikel-artikel, tiba-tiba JKR meluluskan ataupun memasang lampu jalan solar boleh pula 400 unit, 385 unit, 385 unit dan membuat road marking. Boleh. So, sebenarnya benda ni dah lama komplain. So apa yang menyebabkan benda tu selama ni komplain tak dibuat. Tapi bila jadi, boleh pula esoknya buat. Ya. Itu sangat cepat. Maknanya tunggu ada kes kematian baru dia buat. So kenapa boleh jadi macam tu sebenarnya? Sebenarnya soalan tu saya pun pelik, tetapi berdasarkan pengalaman saya lah, peruntukan telah diturunkan lama dah. Dan mereka pun kata ada bahagian part-part daripada jalan itu yang telah diperbaiki. You all boleh tengok daripada video tu sendiri, memang ada cut and patch balik ada bentuk potongan-potongan baru so nak kata diorang menipu tu, takkan ada potongan baru. Betul lah tu. Tapi bukan semua. Tapi yang potongan yang baru tu pun rosak jugalah Hanat. Betul, dalam video kau nampak potongan tu memang baru tapi rosak balik. Sebab apa? Malaysia ni dia tak cek punca. Dapat jok jalan berlubang, palam. Dapat jok berlubang, palam. Dia tak tengok kenapa jalan tu berlubang. Sebenarnya kalau kita pergi dekat Greek, saya dah turun kat situ, dekat situ banyak isu air bukit. Banyak air bukit. Kawasan berbukit, air bukit. Sebab itulah setiap kali kau palam, dia pecah balik. Lain kali palam pakai otak. Bukan otak kau kena palam. Dia dapat arahan palam lubang, palam. Kau tak selesaikan isu utama dia adalah air bukit. Sebab tak ada sejarah dalam dunia ni, tak ada teknologi lagi yang boleh buat turapan atas dalam sungai. Tak boleh. Minyak dengan dengan air lawan. Dia kena selesaikan isu utama. Cari jalan. Mungkin boleh buat konkrit ke, mungkin tak tahu, bergantung pada siasatan. Macam mana nak selesaikan masalah air bukit tu. Boleh selesaikan, bukan tak boleh. Kan? Kenapa tak buat tu dulu? Itu yang duit kita banyak habis. Pembayar cukai, bayar cukai. Palam. Macam saya cakap lah, dekat Taman Rinting tu, dalam masa 2 tahun, beratus kali lubang yang sama. Lubang yang sama, beratus kali dalam masa 2 tahun. Beratus kali, malu saya nak sebut. Kan? Sebab budak saya ada dekat flat itu, nampak lah setiap kali palam, dia report kat saya. Dia dah berapa, dalam masa 2 tahun beratus kali ni. Kan? Lubang yang sama. Yang untungnya siapa? Kontraktor. Tapi tak apa, sebab kontraktor juga fund juga parti bila pilihan raya. Confirm. Aku tahu, aku calon PRU, aku tahulah. So, Lando adalah calon yang tewas yang tewas bermaruah. Tak perlu mention kot. bermaruah first time. Saya berminat nak tanyalah sebab saya pun salah seorang yang
dalam bidang tu dulu. Jadi banyak jalan-jalan dekat Malaysia ni dia menggunakan guardrail kan. Dan kalau kita tengok kemalangan bukan kali pertama kemalangan yang melibatkan guardrail ni dan mengorbankan banyak nyawa kan. Ramai manusia yang terkorban dalam insiden tu. Dan kalau kita tengok yang UPSI punya kes ni, mangsa meninggal disebabkan terkena pada guardrail. So apa kelemahan guardrail tu dan bolehkah ditambah baik dalam kita punya negara ni lah, guardrail punya material ke atau teknologi ke? Kalau tanya pendapat saya lah, peribadi, guardrail besi tu, besi memang kukuh. Itu kalau banyak, ada satu kes kemalangan yang daripada Melaka nak pergi ke Johor, yang banyak yang lori tu terlanggar guardrail, waktu dia jatuh balik kat situ kan. Kalau guardrail besi tu tak ada, dia dah masuk sebelah dah lagi teruk. Betul. Dari segi kekuatannya guardrail besi tu dah cukup kuat. Tapi sebab kemalangan tu dia nak jadi cerita, lori tu, bas tu jatuh dan terkena pada terutama pada mangsa sebelah kiri bas tu kan. Tetapi kalau kita nak fikirkan, guardrail tu kukuh sebab apa? Sebab bas tu sendiri tak masuk ke gaung. Betul. Kalau tak, lagi teruk sebenarnya. Betul. Kalau guardrail besi tu tak ada. Ramai fikir, ramai cakap, oi patut pakai guardrail ada roller tu sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dengan kos kan peruntukan yang ada, itu je lah yang kita mampu pun. Kan? Kita nak cakap pasal guardrail yang ada roller tu. Jalan pun tak ada parking, kau nak cakap pasal guardrail. Agak-agak lah JKR. Kan? Agak-agak. Road marking pun dekat Perak pernah kantoi, aku kantoi, pakai Jordan. Buat tanda jalan. Jordan cat dinding. Jordan. JKR Perak. Macam mana orang kantoi kan? Kantoi budak-budak beladuk ramai. Ambil lah, ambil gambar dulu. Jordan. Kalau macam tu kita boleh ambil tender tu. Jadi berbalik pada peruntukan. Kalau setakat tak jalan kau pakai Jordan lagi, tu tahu kat Perak ni kau nak cakap guardrail macam mana? Nak cakap isu guardrail? Tak payahlah, lebih utama lah. Tapi saya ingatkan, sebab saya pernah ride sepanjang cross Australia, ada juga kawasan di apa tu, liring-liring tebing-tebing ni tak ada guardrail yang roller macam yang mahal tu pun. Ada tempat yang tak ada guardrail pun, tetapi dia punya road marking jelas kan, reflektif. Lampu tak ada pun bang. Australia ni kita fikir wah sana selamat, lampu pun tak ada. Tak ada lampu. Jalan highway dia tak ada lampu. Gelap je, sama je lah macam kat Great tu. Gelap. Tapi road marking dia jelas. Daripada jauh nampak dia reflektif kan. Tak ada pun blow in the dark je. Tak ada. Tapi selamat. So dan lagi satu of course lah, sikap pemandu lah. Kemudian sana mungkin diorang follow, abide by the rules lah. Pengendali kenderaan ni memang follow bila nak kena hantar. Tak ada pakai runner-nya macam Malaysia. Puspakom kadang-kadang runner pun ambil. 100. Pernah buat ke? Cerita je kan, pakai runner kan. Tapi bagus juga lah lepas ni dah tak ada monopoli kan, sebab dia ada alternatif lain, which is good. Pro and cons, which is good lah. Kerajaan sekarang ada pecah monopoli. Tapi untuk Puspakom punya, dia punya sistem checking, dia tak sama ke dengan JPJ? Sebab saya kena kereta baru, kereta second hand, baru ambil Continental. Dia bawa ke Puspakom tu memang exhaust tu dah memang dah besar. So lepas. Kalau daripada pengeluar. Saya tak pasti lah. Tapi kalau ikutkan bukan daripada pengeluar. So masuk Puspakom dia lepas. Lepas tu bawa atas jalan, polis nak saman. Ataupun JPJ nak saman. Sebenarnya masalah yang bro tanya kan, ini lagi sikit daripada isu ni. Sebenarnya sama dengan apa yang saya pernah soalkan dengan pegawai JPJ. Saya tanya dengan dia, kenapa Najablade 250 kan, keluaran daripada NASA, waktu tu special edition, dapat exhaust TBR, Two Brothers Racing, daripada NASA. Tapi kenapa dekat roadblock JPJ saman? Jawapan dia adalah kerana walaupun tu daripada pengeluar, tetapi syarikat tu tak daftarkan produk tu kepada pihak yang tertentu. Tak sebutlah. Sirim pun ada. Tapi kenapa boleh lepas masuk Malaysia? Itulah.
Diorang ni itu yang itulah. Bukan masuk Malaysia. Kes Nazar Blade 250 ni memang Moderna memang keluar, Nazar memang keluarkan Nazar Blade tu dengan Two Brothers Racing untuk limited edition. Jangan cakap Ducati. Akrapovic memang original, kan? Jangan cakap pasal helmet, kan? Helmet yang MS80 tu yang lepas siren. Helmet yang mahal tak ada siren. Kena juga. Macam mana? Itulah sebenarnya, biar apabila membuat undang-undang tu, biar study dululah dan merangkumilah semua supaya pembeli, pengguna tidak teraniaya sebenarnya. Pada saya lah. Betul. Saya sangat setuju poin tu. Ya. Jadi saya rasa Lando pun dah banyak tu ulas podcast sebelum ni, dalam TV pun ada interview pasal ni. Jadi apa kata kalau kita beralih sikit ke insiden yang lama sikit. So insiden tu yang kalau kita tengok dari kalau kita tengok dekat Facebook Abang Lando sendiri pun, Abang Lando ada upkan isu tu, di mana sebuah motosikal berkuasa tinggi dirempuk oleh 4x4 ataupun truck lah. Kita panggil truck lah. Yang owner dia kata bukan dia bawa. Ya, betul. Jadi kes ni mendapat perhatian seluruh negara lah. So apa komen Abang Lando pula dekat situ bila Abang Lando sendiri adalah penunggang motosikal dan melihat video tu? Kurang ajar lah. Kurang ajar, kejam. Tak ada perasaan empati, simpati, langsung tak ada. Orang macam ni sebenarnya sikap dia memang ditunjukkan atas jalan lah. Kadang-kadang orang tu kat luar nampak baik je, tapi dalam kereta perangai lain macam. So dia akan dipertontonkan. So dari situ kita kena study. Korang anak-anak dara kat luar sana, Cikaru sana, kalau kau tengok balak engkau kat luar baik, kereta lain macam, hati-hati. Tu ada perangai lain macam tu. Study dulu. Jadi perangai ni akan ditonjolkan, terutama apabila dalam keadaan stres. Apabila banyak kesibukan masalah kewangan dan sebagainya, mereka akan menunjukkan dia punya belang sebenar itu. Itu memang bahayalah. Tapi kita faham bahawa dikatakan kita pinjam. Kebanyakan orang pakai kita pinjam memang macam tu. Nanti bukan dia yang kena. Bukan dia yang kena. Tu hati-hati. Sebab tu saya nasihatkan semua, kalau bagi pinjam kereta, berhati-hatilah. Kita kena kenal siapa yang kita bagi pinjam kereta. Terutama apabila melibatkan risiko perangai, mungkin kawan kita tu ambil bahan terlarang. Ada banyak rekod, contohnya macam pemandu bas kes UPSI ni lah, berapa 15 ke? Belas sama lah. Belas tu. Susah peguam nak bela dia tu kalau dia kata dia tak salah pun. Jadi itu yang kita kena ambil maklum sebelum kita bagi pinjam. Terutama lagi bayar dia sebagai pekerja kita untuk bawa penumpang lain, kan. Kenalah take note, kan. Kena kenal lah. Kalau yang jenis langgar macam tu kadang mabuk, boleh jadi mabuk, kan. Boleh jadi marah pun, dalam keadaan marah pun berlaku juga. Keadaan putus cinta pun boleh juga. Betul. Tapi kita kali ni kita kasih chance lah kat jabatan-jabatan. Ini bagi saya ini lebih kepada sikap habit dia, kan. So kalau kita tengok pun ada juga beberapa video pendek yang viral juga yang sebelum kejadian tu, di mana kelihatan beberapa biji 4x4 ni berlembah dan membawa secara berbahaya lah. Apa yang pihak kerajaan ataupun pihak government, kerajaan government sama lah, pihak jabatan ataupun penguat kuasa lah yang berkaitan boleh buat untuk mengurangkan risiko-risiko penunggang ataupun sesiapa sajalah atas jalan raya ni, supaya tak kena benda-benda yang pemandu cuai ni, kan. Dia sebenarnya kalau kita lihat dulu, sewaktu saya muda dulu, banyak kempen-kempen keselamatan jalan raya diadakan, kan, di mana mereka bersikap lebih edukatif, mengajar sebelum berlaku kejadian kemalangan tu. Tapi kat Malaysia sekarang ni kalau you tengok konsep pendidikan keselamatan jalan raya tu hampir tak ada sebenarnya. Hampir tak ada. Sebab yang buat kempen keselamatan jalan raya Doktor Motor saya. Doktor Motor saya yang buat. Kempen keselamatan jalan raya Rasko Muhammad saya yang buat. Brotherhood ni sendiri adalah kempen keselamatan jalan raya. Mana kempen keselamatan jalan raya yang besar-besar? Kan? Mana mereka? Kan? Lepas tu kita tengok sekarang, mana pergi JKJR, Jabatan Keselamatan Jalan Raya, dah tak ada. Mana pergi MKJR, Majlis Keselamatan Jalan Raya, yang simpan peruntukan sponsor daripada
jutaan ringgit daripada pelajar-pelajar. Mana pergi? Majlis Keselamatan Jalan Raya. Mana pergi hilang dia? So sekarang ni kita harapkan daripada video-video yang orang awam kongsi dalam media sosial, itu je lah kita nampak, oh ini bahaya, ni bahaya. Mana fungsi kerajaan dalam memperkasakan ilmu keselamatan raya kan, yang lebih bersifat akademik. Sebab biasalah kalau budak-budak viralkan macam kes kemalangan jalan raya kan, biasalah ada kata-kata tak boleh kontrol media sosial lah, padan muka kau kan. Ini buat laju sangat ni, celaka lah kau, aku tak nak tolong. Ini bukan salah dia, ini ada kad OKU. Ada seorang lagi bangsat tu, dia kata ini dah jatuh, dah meninggal ni, tak masuk syurga sebab PTPTN tak bayar. Kan celaka tu, kan kebangsat bodoh tu nama dia. Tapi kita tak boleh halang, sebab media sosial semua orang boleh mengeluarkan pendapat. Cuma saya terkilan kenapa kerajaan tidak memperkasakan kempen keselamatan jalan raya ni. Ada juga yang menyatakan pemandu tu mabuk. Betul. So saya pun tertanya-tanya juga sebenarnya kan. So macam mana kalau lepas dia dah ditangkap tu dah tak mabuk? So dia dah terlepas kat situ. Dia tak ada bukti. Tak ada bukti. Kecuali selepas kejadian ada polis tahan dia buat urine ataupun breathalyzer, baru dia dapat tahu sama ada dia ambil bahan terlarang ataupun dia minum benda-benda beralkohol. Kalau mabuk punya ni, kalau kena tangkap memandu dalam keadaan mabuk, dia punya akta tu berat ke macam biasa? Pada saya lah, perlu diberatkan lagi, di-enforce lah sebenarnya juga, diperkukuhkan lagi, hukuman kena berat lagi, tambah berat lagi. Sebagai contohnya, pada pandangan saya lah, tambahlah sebatan lagi. Dan kalau nak tambah tu, alang-alang dah sebat tu dengan togel tu kan, pernah tengok orang kena sebat? Pernah tengok video lah, video kan, waktu kat jubah tu memang kosong kan. Apa kata ni, rojot tos sekali. Bagilah terus. Betul. Kalau tak, memang sampai bila tak belajar, balik denda kan, tak serik, tak serik. Penjara pun kalau ada kabel lain macam. Kita ni bukan dekat kita Malaysia ni. Dan dah kena hukum salah pun dapat DNAA, dilepaskan, dibebaskan lah apa benda. Kan kena OKU, kena sakit jiwa, kena pula addendum. Banyak Malaysia ni nak lepas, ada je jalan dia lah. Kan? Terutama bila masuk kaitan dengan politik kan, ada pengaruh kan. Susah. Jadi sebenarnya lebih baik hukuman tu sebelum kejadian ni berlaku. Sebagai contohnya, hukuman lebih berat terhadap pemandu-pemandu yang banyak banyak kes dan terlibat dengan kemalangan. Sebagai contohnya, hukum lebih berat kepada syarikat-syarikat yang memajakkan permit pengendalian kenderaan. Sebagai contohnya, hukuman lebih berat kepada syarikat-syarikat yang bila dia hantar barang kenderaan ke Puspakom, kemudian dia tukar balik barang dia tu. Hukuman yang lebih sebelum kejadian itu berlaku, bersikap lebih preventif. Dah jadi nak cakap apa? So yang tu untuk rakyat Malaysia. So saya nak tanya berkenaan dengan warga asing. So sekarang ni warga asing dah ramai bawa kereta. Warga asing betul. Betul. Ada satu kes tu, ini sebab saya pengasas Persatuan Mangsa Kemalangan Jalan Raya Malaysia. Ada seorang pemandu Grab, ni cerita lama lah, 5 tahun lepas lah. Dia memandu Grab, kemudian dia dilanggar oleh warga asing. Dalam kereta tu ada 5 orang. Dia sewa kereta. Dan kemudian mangsa meninggal ni dekat sekitar depan Sogo, kalau tak salah saya. Kemudian warga asing ni balik keluar negara. Sampai sekarang kes ni anak dia dah meninggal. Macam mana dia boleh lepas? Adalah benda-benda macam ni lah. Macam ni lah. Sebab penguatkuasaan lah. Ya, kadang-kadang kita pun tertanya-tanya jugalah. Tapi isu ni jangan pelik, Pi. Saya cakap je lah, sajak pun boleh lepas. Boleh lepas sekali lah. Betul. So benda tu tak pelik pun. Tapi banyak kes, contohnya dulu iklan orang terkaya di dunia. Apa tu iklan MLM. Penipu tu besar. Dia ada logo, poster lelaki terkaya di YSLM. Ponzi, memang terang-terang penipu. Penipu, dia tipu dia orang. Siap ada poster besar dekat Pulau Pinang ada, kat Johor ada, lelaki terkaya dunia. Malaysia tak boleh tangkap. Yang tangkap dia dekat Thailand. Macam mana macam tu? Ada kabel kau. Itulah panjang cerita. Itulah panjang cerita. Bukan kita nak menafikan apa benda yang jabatan-jabatan. Tetapi ada beberapa kes yang
terlepas. Melibatkan ramai orang tu. So dia sama juga, dia integriti lah. Integriti. Sebab itulah Malaysia ada SPRM. Kalau tak BPR je dah cukup. Betul tak? Kalau tak polis PDRM, cawangan jenayah Kuala Putih dah cukup. Betul tak? Embezzlement, rasuah. Polis jenayah Kuala Putih dah boleh handle lah. Kenapa perlukan BPR? Kenapa sampai sekarang ni SPRM Suruhanjaya pula tu? Itu pun lagi lompat pagar. Nampak? Jangan main-main. So betul lah, bagi saya enforcement perlu. Government pun perlu main peranan. Betul. Beratkan lagi hukuman kan. Semua kena tahu tanggungjawab lah. Dan kita ada, kalau kita tengok juga dekat luar negara, untuk pemandu, seseorang pemandu, terutama pemandu kenderaan berat ni, pemandu tu perlu ada rehat yang cukup. Betul. Pemandu gantian kena standby. So benda tu ada sistem, betul. So kalau kita tengok kat Malaysia, benda tu tak dipraktiskan ataupun tak dititik beratkan betul-betul. So apa komen Landu kat situ? Komen saya nak kata salah pemandu Malaysia, terutama Melayu, kan, yang memandu ni dengan kata cuai dan sebagainya, kejatrik sebagainya. Kalau kita lihat balik, pemandu Melayu juga bas di Singapura. Bagus. Pemandu Melayu dekat Singapura dipuji. On time, trip semua complete, kan? Tetapi kenapa? Kenapa pemandu Melayu di Singapura disiplin, on time, semua boleh buat kerja dengan integriti, tapi kenapa pemandu bangsa kita juga dekat Malaysia lain macam? Sebab apa? Dekat sana gaji dia berpadanan. Betul tak? Tak perlu kerja trip. Dilengkapi dengan apa tu, dengan GPS kan. Kemudian ada dihantar latihan-latihan defensive training, defensive training dan sebagainya. Mereka mengangkat martabat pemandu tu sendiri menjadi satu career yang profesional. Dekat Malaysia, alah bawa bas, orang pun tak pandang bro. Orang pun tak pandang. Kan? Tapi dekat Singapura, wah, balik kampung bus driver untuk syarikat. So dekat betul-betul pilot darat lah. Belum pilot darat lagi. Dia sendiri pemandu bas Melayu sendiri di Singapura berbangga dengan karier kita. Ramai sebab kadang-kadang yang jadi pemandu bas minta maaf, kadang-kadang terpaksa lah sebab tak ada job lain lah. Itu yang kita harapkan, pemandu di sini diangkat. Pemandu bas ini diangkat dengan latihan, dengan kemahiran, dengan mungkin gaji yang lebih berbaloi dan sebagainya lah. Supaya tak berlaku lah situasi kejatrik. Harga diri lah, harga. So bila orang dari segi psikologi dia, apabila orang tu menghargai diri dia, dia akan belajar menghargai orang lain juga sebab dia tahu. Tapi bila dia sendiri tak menghargai nyawa dia, macam mana dia hargai penumpang dia lain? Dia kena sayang nyawa dia dulu. Sebab apa? Dia kena tahu kalau jadi apa-apa kat dia, anak bini siapa nak bagi makan. Betul. Kan? Okey, saya rasa dah cukup kot untuk sesi ataupun segmen yang melibatkan kemalangan ni rasanya. Tapi sebenarnya kita ada 2 segmen hari ni. So ni segmen pertama. So kita akan bersambung ke segmen kedua. Segmen kedua akan lebih membincangkan lebih dalam dunia otomotif lah, secara nak kata secara dalam tak juga, secara surface lah, kan. Okey, jumpa lagi dekat segmen kedua. Terima kasih. Transmatic Auto Benz, nombor 1 pilihan.